Okey. InsyaAllah kalau bila fikiran kita dah mula berubah, biasanya tindakan kita akan berubah. Maka apabila kita tindakan berubah, kebiasaan kita akan turut sama berubah. Kita dah mula berubah slowly, perlahan tetapi dia konsisten. Maka apabila kebiasaan kita juga sudah berubah, maka insya-Allah inilah kita katakan bahawa perubahan mindset itu maka kehidupan kita juga akan berubah. Okey. Dia akan secara automatik. Maka kebiasaan-kebiasaan ini mestilah kita ubah daripada yang negatif kepada yang positif. Maka jangan tunggu kehidupan kita, jangan tunggu kehidupan ini untuk berubah untuk kita. Okay? Sepatutnya kitalah yang kena mulakan dengan mengubah fikiran kita bermula pada hari ini. Ubahlah cara fikir kita, maka insya-Allah kehidupan kita akan mula berubah sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Kerana kadang-kadang perkara yang pertama yang kita perlu ubah, bukan keadaan keliling kita. Bukan keadaan kawasan persekitaran kita. Nak ubah setting rumah lah, bukan. Itu dah perkara juzuk yang lain. Yang perlu diubah adalah diri kita dulu. Setelah mana kita ubah secara beransur-ansur diri kita, maka sekeliling kita dia akan turut sama berubah dan mengikuti kita punya rentak perubahan yang kita lakukan. Kita ubahlah pada diri kita, maka insya-Allah kalau kita sudah berkeluarga, ubah diri itu pada diri kita dulu. Barulah kita boleh mengubah isteri dan anak-anak kita. Kalau isteri pula ubah pada diri bagi seorang isteri ni ataupun seorang ibu, maka anak-anak akan berubah. Kerana menurut Al-Quran sekalipun, dalam satu ayat, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jauhilah diri kamu, qu anfusakum wa ahlikum nara, dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bermaksud Allah ajar kita ubah diri kita dulu. Dan juga keluarga kamu. Kalau diri kita sudah mula lakukan perubahan, maka insya-Allah berlakulah perubahan itu juga dilihat oleh anak isteri kita. Kalaulah setiap individu di dalam rumah itu melakukan perubahan-perubahan yang kecil yang akan membawa perubahan yang besar kepada kelompok masyarakat itu, seterusnya masyarakat itu akan berubah, maka seluruh kampung itu berubah, seluruh daerah itu berubah, seluruh negara itu juga, negeri itu berubah, akhirnya seluruh negara itu juga berubah. Dengan perubahan-perubahan yang kecil akan membawa kepada impak yang besar. Maka nak ubah keadaan kita keliling ni, ubahlah dalaman kita dulu. Perbetulkan track kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan Allah pun kita tak boleh nak jaga, jangan harap kita boleh jaga makhluk-makhluk Allah yang lain. So saya rasa sampai setakat itu sahaja dahulu perkongsian kita, walaupun dalam masa 20 minit lebih kurang, tetapi mungkin ada soalan-soalan yang kita boleh kongsikan. Kita boleh buka kepada tuan-tuan dan semua. Dan saya rasa hari ini pun alhamdulillah